Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Faridah binti Nadim. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tugasan 2 pentaksiran berterusan kod subjek BMMB 1104 subjek kesusasteraan dan juga kebudayaan Melayu. Pada hari ini saya akan melaksanakan kritikan terhadap hasil karya sastra dalam bentuk pembentangan. Selamat menonton. Baiklah, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Nur Azkar Jannah binti Zainuddin. Nombor telefon 0187829513, berangka giliran 20252923010042. Daripada option Bahasa Melayu 2, ambilan Ogos 2024. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kod kursus PMMB 1104, nama kursus kesusasteraan dan juga kebudayaan Melayu yang dipimpin oleh Puan Faridah binti Nadim daripada Jabatan Pengajian Melayu. Pantun ini merupakan salah satu warisan sastera Melayu yang sangat bernilai kerana ia bukan sahaja indah daripada segi bahasa tetapi juga syarat dengan pengajaran dan juga nilai moral. Seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan karya. Pantun ini ialah pantun 4 kerat tradisional Melayu yang tergolong dalam kategori pantun budi. Pantun ini menggunakan 2 baris pembayang dan juga 2 baris maksud. Pantun ini berbunyi: Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Kemudian kita akan beralih kepada maksud dan juga tema karya sastera yang telah saya pilih. Tema utama pantun ini ialah kepentingan budi pekerti dalam kehidupan manusia. Maksud pantun ini ialah walaupun manusia akhirnya akan meninggal dunia dan jasadnya akan hancur di dalam tanah, namun segala kebaikan dan juga jasa yang pernah dilakukan olehnya akan tetap dikenang oleh masyarakat. Ini bermaksud budi seseorang itu lebih kekal berbanding kehidupannya di dunia. Baiklah, pantun ini jelas sekali menggambarkan masyarakat Melayu tradisional yang sangat mementingkan nilai budi bahasa. Dalam budaya Melayu, seseorang yang berbudi akan sentiasa dihormati walaupun mereka telah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu menilai seseorang bukan berdasarkan harta ataupun rupa, tetapi berdasarkan akhlak dan juga jasa yang telah ditaburkan oleh mereka semasa mereka masih hidup. Untuk memulakan, kita perlu memahami terlebih dahulu berkenaan maksud asas bagi istilah kritikan sastra. Perkataan kritikan sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani kuno, iaitu daripada perkataan krites yang membawa maksud hakim. Ini bermakna dalam konteks sastra, seorang pengkritik haruslah memainkan peranan yang penting seperti seorang hakim, iaitu menilai, menimbang dan juga membuat pertimbangan terhadap sesuatu karya sastra. Namun begitu, konsep menghakimi di sini bukanlah dalam erti kata negatif semata-mata. Sebaliknya, ia merujuk kepada satu proses intelektual yang melibatkan pemikiran yang mendalam dan juga rasional. Seorang pengkritik tidak hanya menyatakan sama ada sesuatu karya itu baik atau buruk, tetapi juga memberikan alasan yang kukuh berdasarkan analisis yang teliti. Seterusnya, mengkritik merupakan satu usaha untuk menentukan nilai sesebuah karya sastra. Dalam hal ini, pengkritik akan menilai pelbagai aspek seperti tema, gaya bahasa, struktur, teknik penceritaan serta mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Melalui proses ini, pengkritik akan membuat keputusan sama ada karya tersebut mempunyai nilai estetika, nilai moral ataupun nilai pemikiran yang tinggi.
Sebagai contoh, apabila kita membaca sesebuah novel ataupun puisi, kita mungkin merasakan karya tersebut menarik ataupun menyentuh perasaan. Namun, kritikan sastera ini melangkah lebih jauh daripada sekadar perasaan tersebut. Ia melibatkan usaha untuk menjelaskan kenapa karya itu memberi kesan, bagaimana teknik yang digunakan oleh pengarang dan apakah makna yang tersirat di sebalik karya tersebut. Selain itu, kritikan sastera juga dianggap sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat saintifik. Ini bermaksud proses kritikan bukanlah dilakukan secara sewenang-wenangnya, tetapi berdasarkan kaedah, teori dan juga pendekatan yang tertentu. Antaranya termasuklah pendekatan formalistik, sosiologi, psikologi dan juga sebagainya. Dalam disiplin ini terdapat 3 komponen utama, iaitu penghayatan, analisis dan juga penilaian. Baiklah, yang pertama, penghayatan merujuk kepada proses memahami dan juga merasai karya sastera secara lebih mendalam. Pembaca perlulah menghayati emosi, suasana dan juga pengalaman yang cuba disampaikan oleh para pengarang ini. Kedua, analisis pula melibatkan pemerhatian terhadap struktur dan juga unsur-unsur dalam karya tersebut. Ini termasuklah daripada segi penggunaan bahasa, simbol, watak, plot dan juga teknik penceritaan. Ketiga, penilaian ialah proses membuat kesimpulan tentang kualiti dan juga kepentingan karya tersebut berdasarkan penghayatan dan juga analisis yang telah dilakukan. Akhir sekali, kritikan sastera memberikan pelbagai manfaat kepada beberapa pihak. Yang pertama ialah kepada pembaca. Kenapa? Sebab kritikan ini membantu mereka memahami karya sastera tersebut dengan lebih mendalam dan tidak hanya membaca secara permukaan. Ia membuka ruang kepada pemikiran yang kritis dan juga analitis. Yang kedua pula, kepada pengkaji. Kritikan sastera menjadi asas untuk menjalankan kajian ilmiah yang lebih sistematik dan juga terarah. Yang ketiga pula, kepada pengarang sesebuah karya itu sendiri, kerana kritikan ini dapat membantu mereka supaya mereka dapat memperbaiki mutu penulisan serta memahami bagaimana karya mereka diterima oleh para masyarakat. Sebagai kesimpulan, kritikan sastera bukan sahaja sekadar untuk mencari kelemahan sesuatu karya, tetapi merupakan satu usaha ilmiah untuk memahami, menganalisis dan juga menilai karya sastera secara lebih menyeluruh. Ia memainkan peranan penting dalam memperkayakan dunia kesusasteraan serta meningkatkan apresiasi kita terhadap karya-karya yang telah dihasilkan oleh para pengarang. Analisis struktur. Dari segi struktur, pantun ini terdiri daripada 4 baris, iaitu 2 baris pembayang dan juga 2 baris maksud. Pembayang pantun menggunakan unsur alam seperti Pulau Pandan dan juga Gunung Daik. Ini menunjukkan masyarakat Melayu sangat dekat dengan persekitaran alam semula jadi. Manakala bahagian maksud pula menyampaikan mesej tentang kehidupan manusia yang sementara, tetapi budi yang baik akan kekal dikenang sepanjang masa. Struktur ini meliputi aspek yang sangat kemas, seimbang dan juga mudah difahami. Gaya bahasa yang digunakan dalam karya ini sangat menarik. Contohnya ialah simbolisme seperti hancur badan yang melambangkan kematian manusia. Selain itu juga pantun ini menggunakan rima akhir abah. Selain itu, pantun ini menggunakan rima akhir iaitu ABAB yang menjadikan bunyinya lebih indah dan juga mudah diingat. Bahasa yang digunakan juga berbentuk kiasan iaitu tidak menyatakan maksud secara langsung tetapi memerlukan tafsiran. Dalam pantun ini kita menggunakan berkiasan kerana kita mahu masyarakat dapat mentafsir sendiri maksud pantun tersebut, bukannya dijelaskan secara langsung. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis kritikan terhadap pantun ini daripada beberapa aspek. Yang pertama ialah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan ini membawa makna pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain.
Selain itu, kritikan sanjungan ini memberi kritikan sanjungan ini bertugas untuk memuji karya dan juga pengarangnya yang berupaya dalam menghasilkan pemikiran yang bernas. Kritikan ini bersifat positif. Ia memfokuskan kepada keberhasilan pengarang dalam menonjolkan kehebatan karyanya. Pantun ini mempunyai banyak kekuatan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada kritikan sanjungan, iaitu kekuatan yang terdapat pada pantun ini. Antara kekuatan yang saya dapat lihat berdasarkan pantun ini ialah mesej yang disampaikan sangatlah jelas dan juga bersifat universal, iaitu sesuai untuk semua jenis zaman dan juga semua jenis masyarakat. Selain itu, bahasa yang digunakan di dalam pantun ini juga sangatlah indah, ringkas tetapi sangat bermakna. Pantun ini juga mempunyai nilai moral yang tinggi kerana ia dapat mengajar kita untuk sentiasa berbuat baik dalam apa juga keadaan. Tambahan pula, strukturnya mudah dan juga berirama, menjadikannya senang dihafal dan juga sesuai dalam konteks pendidikan. Seterusnya, saya akan pergi kepada kritikan teguran, iaitu kelemahan yang terdapat pada pantun ini. Kritikan teguran bermaksud satu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, jujur dan membina terhadap sebuah karya bagi menunjukkan aspek-aspek yang dirasakan kurang berkesan, lemah ataupun mempunyai ruang untuk diperbaiki oleh pengarang. Kritikan teguran bukan bermaksud untuk menghina atau menjatuhkan karya, tetapi ia bertujuan untuk meningkatkan mutu sastera tersebut. Walaupun pantun ini baik, terdapat beberapa kelemahan yang terdapat pada karya tersebut. Yang pertama, pantun ini terlalu umum kerana tidak memberikan contoh situasi ataupun watak-watak tertentu. Kedua pula, pantun ini kurang elemen emosi seperti konflik ataupun perasaan yang lebih mendalam. Yang ketiga pula, ia tidak berbentuk naratif, iaitu tidak mempunyai jalan cerita yang boleh menarik minat pembaca secara lebih dramatik. Seterusnya, kita akan pergi kepada kritikan yang ketiga, iaitu kritikan saranan. Kritikan saranan ini membawa maksud kepada langkah seterusnya selepas kritikan teguran. Jika teguran berfokus kepada apa yang kurang terhadap karya tersebut, kritikan saranan pula memberi fokus kepada bagaimana hendak memperbaiki atau memantapkan sesebuah karya tersebut. Kritikan saranan juga adalah satu bentuk cadangan kreatif dan juga konstruktif untuk memastikan sesebuah karya itu kekal relevan, segar dan juga mencapai objektif pendidikannya. Ia juga bersifat memberi alternatif bagi membaki kekurangan terhadap sesebuah karya tersebut. Baiklah, apa yang saya dapat lihat berdasarkan kritikan saranan ini ialah pantun ini boleh diperbaiki ataupun dikembangkan lagi. Contohnya, ia boleh dijadikan sebuah cerita pendek yang lebih lengkap tentang seseorang yang banyak berjasa kepada masyarakat. Selain itu, elemen emosi seperti pengorbanan atau perjuangan boleh ditambah supaya mesej di dalam karya tersebut lebih menyentuh hati pembaca. Yang terakhir pula, pantun ini juga boleh diolah menjadi puisi moden supaya lebih dekat dengan generasi muda lah. Seterusnya, kita akan pergi kepada kritikan penilaian. Kritikan penilaian merupakan peringkat yang tertinggi dalam proses kritikan. Ia bukan sekadar membaca ataupun sekadar memahami, tetapi memberikan penghakiman terhadap nilai dan juga kedudukan sesebuah karya tersebutlah. Secara ringkasnya, kritikan penilaian adalah jawapan kepada soalan sejauh manakah karya ini berjaya ataupun seberapa jauhkah karya ini bermutu. Pengkritik haruslah bijaksana dan meliputi semua aspek adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang mantap sebelum melakukan sebarang justifikasi. Selain itu,
di dalam kritikan penilaian ini, kita harus mengetahui banyak hal seperti pengarang yang menghasilkan karya, perkara yang dibincangkan, persekitaran dan juga waktu karya ini dihasilkan ataupun dipaparkan. Secara keseluruhannya, pantun ini sangat berjaya dalam menyampaikan nilai moral dan juga budaya Melayu. Walaupun ringkas, ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada pembaca kerana mesejnya yang sangat jelas dan juga bermakna. Akhir sekali, pantun ini juga membuktikan bahawa karya sastera yang ringkas boleh mempunyai nilai yang sangat besar dan juga memberi impak yang berkesan kepada pembaca dan juga generasi muda pada masa kini. Sekarang kita akan pergi kepada seksyen yang terakhir, iaitu kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan pentafsiran berterusan ini. Pantun ini menegaskan bahawa dalam kehidupan manusia, iaitu budi dan juga jasa merupakan nilai yang paling berharga dan juga kekal sepanjang zaman. Walaupun manusia akan meninggal dunia dan juga kembali kepada Ilahi, kembali kepada Tuhannya, namun kebaikan yang dilakukan akan terus hidup dalam ingatan masyarakat. Pantun ini memberi pengajaran penting bahawa setiap individu haruslah sentiasa berbuat baik, menjaga adab dan juga menghargai orang lain, kerana setiap perbuatan akan meninggalkan kesan yang berkekalan. Oleh itu, pantun ini bukan sahaja indah daripada segi bahasa, tetapi juga sangat kuat dari segi nilai moral dan juga pendidikan, dan seterusnya menjadikannya sebagai warisan sastera Melayu yang amat bernilai. Oleh itu, pantun ini telah banyak mengajar kita, termasuklah budi baik seseorang akan sentiasa dikenang walaupun dia telah meninggal dunia. Dengan itu, kita sebagai manusia perlulah sentiasa berbuat baik, menjaga adab dan juga menghargai orang lain, kerana setiap kebaikan kita akan meninggalkan kesan yang berkekalan. Dan juga sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana telah sudi menonton video saya sehingga tamat. Saya berharap agar pembentangan yang saya telah sampaikan ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan serta kefahaman kepada rakan-rakan sekalian dan juga penonton. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kesilapan ataupun kekhilafan saya sepanjang saya menyampaikan pembentangan ini, saya dengan rendah hati memohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama yang telah diberikan oleh para penonton dan juga termasuklah pensyarah saya, iaitu Puan Farida binti Ngadi. Baiklah, sekian, terima kasih.